Ibayashi ni, aku geram betul lah. Semua makanan dia nak goreng. Tak pun, letak cheese. Cheese dia pula berlama. Macam mana hang boleh makan tak muak ke? Dan ada juga influencer yang masak nampak sedap. Seafood, aku dah lah suka. Dan tapi ada setengah yang buat konten makan. Itu dia, makan ramen. Berapa bungkus dia masak tak tahu? Bro, tak rosak perut ke? Ni pula roti canai. Aku tak tahu lah berapa keping dia pelahap. Roti canai ni memanglah sedap. Tapi kalau dah makan banyak macam ni, hilang nikmat sebenarnya. Pernah terfikir tak kalau kita makan terlalu banyak, apa jadi pada perut? Usus radang, Crohn disease, ulcerative colitis. Pernah dengar? Radang pada usus, terutamanya usus besar. Punca sebab apa? Immune dysregulation. Bahasa mudah dia, autoimmune disease. Bila perut menghadam makanan yang terlalu banyak, terutamanya makanan instan, tepung putih, gula tinggi, ultra processed food. Semua benda tu sedikit sebanyak akan rosakkan kuman yang duduk dekat usus kita dan juga merosakkan sel dalam usus. Tu yang jadi usus bengkak, eczema. Memang dia penyakit kulit, tetapi dia ada kaitan dengan usus yang tak sihat. Ni apa? Yes, psoriasis. Strong study mengatakan kalau kuman yang tak sihat duduk banyak dekat usus, boleh lead kepada atopic dermatitis. Tu apa? Eczema, psoriasis. Penyakit apa lagi? Dandruff, even skin cancer. Tu tak sembang lagi. Makan benda yang manis, tinggi gula dalam darah, kolesterol, lalu darah dekat jantung tersumbat, kena serangan jantung. Boleh dikatakan 90% penyakit yang berlaku dekat badan kita punca kepada apa yang kita makan. Ada satu hadis Nabi ni, perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala perubatan. Tapi ada yang cakap hadis tu adalah hadis dhaif. Wallahualam. Tapi ada hadis yang lebih sahih. Tidak ada bekas yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang belakangnya jika mesti. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafasnya. Aku ni bukan baik. Tapi bila kita tengok balik cara Nabi makan, Nabi kita kurang makan. Dan tak pernah kalau makan pun sampai kenyang mengoh. Kalau lapar tak ada makanan ni, Nabi ikat perut dengan batu dengan tali. Lapar saya ni. Jabir kata saya lapar, Rasulullah lapar. Rasulullah sedih. Umat dia lapar. Rasulullah angkat baju. Kata sahabat ni, kami tengok di perut Nabi batu demi batu demi batu di perut Nabi SAW. Kalau kami sebiji batu, di perut Nabi dah 3 biji batu. Nak abang kata Nabi lagi lapar pada kami. Apa yang tak suka makan dalam dunia ni? Sepahit mana kebenaran? Kebenaran adalah lebih makan, lebih banyak penyakit. Sebab itulah aku nak ajak korang, kita kurang makan. Aku bukan nak angkat diri lah. Ramai yang perasan aku nampak macam apa yang aku buat? Selain aku pickleball, gym, badminton, aku kurang makan. Aku lapar je, aku akan bancuh yang ni. Tak ada Yuhimbin, tak ada guarana, tak ada caffeine. Jangan risau, dia tak akan buat sakit kepala punya. 3 minggu aku amalkan. Kat Nuri, farmasi pun ada suggest sebenarnya bagi korang yang tak boleh nak tahan lapar lah. Tanpa selera macam boya, macam aku. Asal lapar je. Satu cawan ayam air, satu sachet, gunting. Letak. Tak dalam ni, 100% fibers. Coconut jelly ada, inulin ada, cellulose, oligosaccharide, semua jenis vegan punya fibers yang akan mengenyangkan korang. Sebab dia akan kembang dalam perut, korang pun akan rasa kenyang dan kurang nak makan. At least, calorie deficit. Nampak tak macam ketul-ketul? Yang tu dia punya fibers. Ni rasa manis tapi bukan manis gula. Sorbitol. Sorbitol, manis mana pun compare dengan gula biasa paling atas. Dia punya kalori pun lagi rendah. Sebab itulah satu sachet ni 7 kalori saja. Kalau ayam Milo, Tio Bing, berapa kalori? Fikir sendiri. So far bagi aku, dia kenyang. Ada halal produk makanan. Lalu korang beli. Kita satu je. Nak kurang makan, nak jaga usus. At least tak mula usus rosak macam ni. Tak rugi hamba untuk kesihatan badan juga. Ni apa ni? Sedapnya. What you? Ni apa tengok? Tengok dia dah pekat. Ni yang buat kenyang ni.